Adakah pokok? Apa saya ada zombie aku nak ikut? Go! Nak record video tak senang Adakah pokok di wood anda kelihatan seperti ini? Jangan risau. Hari ini, saya akan tunjukkan kepada kamu tutorial supaya pokok di wood anda kelihatan lebih besar, panjang dan kuat. Barang-barang yang anda perlukan adalah 2 batang kayu, 2 ladder, 1 sapling dan 10 bone meal. Ingat kuantiti barangan yang anda bawa tidak boleh lebih ataupun kurang daripada apa yang saya tunjukkan. Okey, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Mula-mula kamu perlu letak kayu seperti ini dan di setiap kayu kamu perlu letakkan ladder. Pastikan tidak jatuh, jangan jatuh. Dan kita perlu tanam pokok di antara. Dan this is how the magic will show it by the show. Tengok kita dah guna 9 bone meal dan bone meal ke-10 ni kita perlu gunakan seperti ini supaya dia menjadi pokok yang sangat-sangat besar. 1, 2, 3. Besar elok. Dan itu adalah cara untuk mendapatkan sebuah pokok yang sangat besar di dalam server Minecraft anda. Selamat mencuba. Bye bye.